InsyaAllah kita bagi laluan kepada anak-anak kita untuk solat, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya rasa saya kena berhenti seketika untuk menghormati anak-anak yang sedang solat, insya-Allah. Dan kita akan teruskan selepas mereka selesai solat, insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selesai anak-anak kita solat. Selamat datang ke Masjid Setia Alam. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini pertama-tamanya kita rasakan, merafakkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurniaan, kasih sayang, rahmat daripada-Nya. Terus memberikan kita nikmat kesihatan, terus memberikan kita nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita, iaitulah nikmat iman, nikmat Islam. Dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Terima Allah penuh keberkatan ini Masjid Setia Alam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih, jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada Tuan Nazim Masjid, Timbalan Nazim Masjid, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah. Dengan keizinan Allah, dengan rahmat Allah, dapat kita bersua pada malam ini untuk sama-sama kita berkongsi, untuk sama-sama kita ingat memperingati, berpesan-pesan. Mudah-mudahan kita semua dalam keredaan Allah, mudah-mudahan kita semua dalam kasih sayang serta rahmat Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita baru sahaja selesai Hari Raya Aidil Adha, ya, semalam hari yang terakhir bagi siapa-siapa yang melaksanakan ibadah korban. Alhamdulillah, masih lagi terasa bahang-bahangnya, ya, Hari Raya Aidil Adha. Para jemaah haji masih belum pulang lagi, jadi suasana raya tu masih ada, ya, di bulan Zulhijjah ini. Alhamdulillah. InsyaAllah kuliah pada malam ini kita ambil tajuk yang bersesuaian dengan suasana, ya, iaitu korban. Tetapi korban yang saya nak sampaikan pada malam ini, dia agak sedikit berbeza dengan korban yang kita fahami, biasa kita fahami. Korban yang kita akan kongsikan pada kali ini, korban di mana ianya bila kita lakukan mendapat laknat Allah. Bila mana korban yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah, korban yang kita lakukan ini merupakan satu perkara syirik, malah ia mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ini sedikit perbezaan, ya, pengkhususan kami dalam perubatan Islam, ya, pengkhususan tentang, ya, rawatan alam jin ini. Memang ada satu ritual korban yang melibatkan syaitan, yang melibatkan perjanjian-perjanjian dengan syaitan, melibatkan penglibatan makhluk-makhluk halus. Okey, seperti mana kita faham, ya, korban ini adalah simbol pengorbanan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ambil ibrah daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Itu kefahaman yang biasa para asatizah sebutkan, yang biasa kita fahami tentang pengorbanan, ibadah korban. Hari Raya Aidil Adha melambangkan tauhid kepada Allah, keikhlasan serta penyerahan diri kepada Allah. Kenapa kita buat korban? Jawapan dia kerana Allah. Itu sahaja sebenarnya. Kerana apa kita buat? Tuntutan daripada agama kita. Ya, sunat yang perlu kita lakukan, yang dituntut perlu kita lakukan. Kalau orang tanya kenapa nak sangat korban, tuntutan daripada agama. Kita buat kerana Allah, ikhlas kerana Allah, percaya dan beriman kita kepada Allah. Sebagaimana pengorbanan Nabi Ismail, pengorbanan Nabi Ibrahim, kita ambil ibarah tu, jadikan satu panduan kita. Itu faham kita yang sebagai orang beriman kepada Allah. Pengorbanan ini, korban ini juga, ya, menandakan, ya, tanda syukur dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita bersyukur ada duit lebihan, kita nak sedekahkan, ya, bahagian-bahagiannya kepada mereka yang memerlukan. Jadi kita buat korban dan agihannya kita bagi pada fakir miskin. Tanda kita bersyukur kepada Allah, tanda kita ini hamba Allah. Jadi kita sedekahkan sebahagian korban itu kepada mereka yang memerlukan. Tanda kita syukur, tanda kita bertakwa kepada Allah. Itu erti pengorbanan. Kenapa kita buat? Lillahi ta'ala, tuntutan agama, ikhlas kerana Allah, tanda syukur kepada Allah. Ini korban yang
kita faham yang selalu ditekankan dalam prinsip agama kita. Tapi hari ini kita nak kongsi satu maksud korban yang bertentangan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Dua akidah yang berbeza, dua korban yang berbeza, tetapi perkara yang sama adalah mengorbankan haiwan, mengorbankan nyawa. Apa yang disebut dan dimaksudkan? Pernah dengar perkataan tumbal? Tumbal kalau ikut DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, adalah azimat, tangkal dan sebagainya. Tapi kalau kita pergi lebih jauh, kefahaman tentang tumbal ini adalah kepercayaan masyarakat tertentu dengan mengorbankan haiwan, makanan atau lebih ekstrim lagi manusia yang dijadikan persembahan kepada makhluk halus, jin atau roh tertentu untuk mendapatkan perlindungan atau bayaran balas terhadap perjanjian dengan makhluk halus yang pernah dilakukan. Mengorbankan haiwan, mengorbankan, memberikan makanan, yang paling ekstrim korbankan nyawa manusia untuk dipersembahkan kepada makhluk halus, jin, syaitan, iblis, ya, untuk mendapatkan perlindungan sebagai tuntutan balas perjanjian yang pernah dibuat dengan syaitan. Disebut sebagai tumbal. Ada tak yang melakukan? Kepercayaan ini telah berlaku lama, sejak abad ke-16 lagi, ya, di negara Jepun. Ritual Hitobashira, nama ritual ini. Ritualnya ritual Hitobashira. Pada abad ke-16 perlu mengorbankan nyawa manusia yang ditanam hidup-hidup untuk pembinaan jambatan dan istana. Pada abad ke-16 dulu berlaku di Jepun. Orang nak buat istana perlu korbankan nyawa manusia. Tanam dia hidup-hidup dekat tiang yang pertama dia buat. Buat jambatan, tiang di jambatan tengah-tengah tu perlu tanam manusia hidup-hidup. Ini kepercayaan mulanya tumbal ini. Pengorbanan manusia untuk dijadikan sembahan kepada makhluk halus. Berlaku tak di negara kita? Pernah. Tahun awal 50-an dulu, yang disebut sebagai persembahan pantai, bersemah dan sebagainya, menyemah pantai. Ia popular dulu di pantai timur. Perlu mengorbankan kerbau. Dia panggil kerbau balau lah. Kerbau balau ni kerbau berwarna putih. Dagingnya dia buat sebagai jamuan kepada penduduk setempat. Panggil malam tersebut buat kenduri. Tetapi kepalanya, isi dalamnya, isi perutnya, jantungnya akan dilepaskan ke laut sebagai tanda menghormati penghuni-penghuni yang ada di laut tersebut, iaitu jin, supaya nelayan-nelayan ini terpelihara daripada perkara-perkara buruk, supaya jin-jin yang ada di laut ini tidak mengganggu nelayan-nelayan, pelaut-pelaut ini ketika bekerja. Kepercayaan ini pernah ada di negara kita dan ianya berterusan. Tetapi kita tengok dalam skop yang lebih kecil. Nanti kita kongsikan, ya. Antara contoh, ya, pada tahun 80-an dulu di kawasan Kelang inilah terutamanya. Di kawasan kita ni, kawasan Kelang ni pernah, ya, gempa, pernah, ya, heboh, popular cerita ni. Buat jambatan, di satu jambatan di kawasan Kelang ini, jambatan ni dia punya tiang tu, antara yang ada dalam tiang tersebut adalah kepala manusia. Sampai orang takut nak keluar. Ada setengah cerita katanya kepala kambing. Dikorbankan kambing, kepalanya ditanam di tiang-tiang jambatan ini, lalu darahnya dipercikkan sepanjang jalan sebagai tumbal supaya jambatan ini selamat digunakan. Tidak ada gangguan ketika orang lain lalu, orang ramai lalu, tak ada gangguan, supaya tak berlaku kemalangan dan sebagainya, tak berlaku perkara-perkara buruk ketika berada di jambatan tersebut. Cerita ni memang gempa pada tahun 80-an dulu. Kita tanya pakcik-pakcik kita yang lama duduk sini, memang Ustaz, betul, cerita ni gempa dulu. Dan cerita ini bukan hanya di sini, mungkin di tempat lain pun
sangat popular. Kalau di negara Indonesia disebut sebagai persembahan sesajen. Kalau saya salah, betul kan? Ya, sesajen, persugihan. Betul ya? Alhamdulillah. Ya. Benda ini perlu dilepaskan ke laut dan sungai untuk mengelakkan perkara mudarat, nak mengelakkan kecelakaan. Jadi ini salah satu yang disebut sebagai tumbal. Tumbal, ya, pengorbanan membawa ke arah kesyirikan. Yang kita faham, korban ini membawa kepada keimanan dan ketakwaan. Tetapi yang kita kongsikan hari ini, pengorbanan yang membawa kepada kesyirikan. Wa na'udzubillah. Benda ini masih berlaku dan terus berlaku. Ada juga contoh yang berlaku, dia lagi kecil sedikit dalam skop pengubatan Islam ini. Apa yang berlaku? Ada sepasang pesakit, ya, suami isteri, dikatanya kena sihir. Berjumpa dengan perawat, seorang ustaz. Apa yang ustaz ni nak kepada pesakit? Dia kata pesakit ni teruk kena sihir. Ini kalau dibiar ni mati, ni kalau dibiarkan. Sihir ni boleh menyebabkan kematian isteri dia. Lalu ustaz ini minta ganti nyawa. Sembelihlah seekor kambing menggantikan nyawa isterinya yang akan mati disihir. Wa na'udzubillah. Ini juga satu daripada tumbal yang digunakan. Sembelih kambing untuk tujuan rawatan jin, nak elak kena saka. Ini berlaku di Bukit Beruntung. Satu keluarga ada 6 orang. Semua katanya kena gangguan saka. Ustaz ni minta seekor lembu untuk dikorbankan pada hari raya korban. Tujuannya untuk membatalkan perjanjian yang pernah dibuat dulu. Dengan korbankan seekor lembu, maka terbatallah perjanjian saka yang pernah dibuat dahulu. Jadi keluarga ini pergilah buat, letaklah beli seekor lembu, tapi tak cukup seorang kan, seekor lembu ada 7 nama. Letaklah nama siapa-siapa seorang lagi. Ini salah satu daripada tumbal yang akhirnya menyebabkan syirik kepada Allah. Wa na'udzubillah. Ada juga kes lebih kecil sikit lah. Itu lembu, kambing. Yang ini kecil sedikit lagi. Disembelihnya ayam. Ayam untuk apa? Contoh, membuka gelanggang silat. Dulu pun heboh juga orang buka gelanggang silat. Masa pembukaan awal gelanggang, ayam hitam ini akan disembelih, lalu darahnya dititikkan di tengah-tengah gelanggang. Darahnya akan dititikkan di setiap penjuru gelanggang. Kerana apa? Sebagai pagar gaib. Orang lain tak boleh nak test gurunya ini. Orang lain tak boleh nak cuba-cuba guru yang mengajar di gelanggang tersebut. Kalau kita buka gelanggang, pasti akan ada orang nak cuba-cuba. Kan silat, persilatan kan hebat. Ini nak tengok hebat mana orang ni. Test tengok tumbang tak tumbang. Jadi nak elak daripada terkena cuba-cuba ini, maka dibuat upacara sembelihan ayam. Lalu ayam ini darahnya dititikkan di tengah-tengah gelanggang. Darahnya dititikkan di setiap penjuru-penjuru gelanggang sebagai tanda pagar gaib, nak elak daripada orang cuba-cuba. Alhamdulillah negara kita dah tak dengar lagi dah. Menyemah pantai, pesta pantai ini dah tak wujud. Alhamdulillah dia diharamkan. Dulu di pantai timur ada pernah buat. Alhamdulillah, moga-moganya terus diharamkan. Cumanya kita kena berhati-hati. Kalau kita pergi berubat, contohnya cari peruqyah, cari ustaz untuk pergi berubat, tiba-tiba ustaz tu minta korbankan kambing. Ya, ini rawatan kena 3 kali rawatan ya. Habis rawatan kita kena buat pemutus ubat. Pemutus ubatnya apa? Kambing seko perlu disembelih. Tapi dengan syarat sebelum sembelih, kambingnya perlu dibawa tawaf sekeliling rumah. Allahu Akbar. Ini berlaku tahun 2025 tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab nak sihat, sebab nak elak kena gangguan jin syaitan, buat juga perkara yang dilaknat oleh Allah ini.
Buat sembelihan sebegini nampak macam okey sebab dikaburkan dengan benda baik, dengan perkara baik. Tak apa, dagingnya nanti kita buat kenduri, panggil orang masjid, panggil orang surau, makan sama-sama, buat doa selamat, buat doa kesyukuran. Tapi dengan niat sebenarnya untuk rawatan jin, untuk elak kena serangan jin. Katanya kalau tak buat nanti sakitnya datang balik, gangguannya datang balik. Jadi kena buat pemutus ubat. Pemutus ubat pula kena sembelih kambing. Allahu Akbar. Ini pengorbanan, korban yang tidak diterima oleh Allah. Pengorbanan yang bertentangan dengan akidah. Perlu kita jauhi sejauh-jauhnya. Kerana apa? Kesannya tumbal ini adalah sangat teruk daripada sudut akidah. Pertama, kalau kita fikir dengan akal yang waras, iman yang sihat, kalau kita tanya secara rawak pun, boleh ke kita buat korban kerana jin? Agak-agak apa jawapan hati atau iman kita? Syirik, ustaz. Hukumnya syirik. Itu orang yang sihat, orang yang boleh berfikir secara waras akan berfikir macam tu. Memang syirik lah ustaz, terang-terang syirik. Memang itu kesan dia. Kesan tumbal ini, kesan sesajen, kesan persugihan ini, penyembelihan bukan kerana Allah, adalah yang pertama adalah syirik akbar. Kerana apa? Meminta pertolongan dan perlindungan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan tumbal ini antaranya nak minta tolong dengan jin, nak minta pertolongan dengan jin supaya beri perlindungan, jangan berlaku kecelakaan, jangan kacau tempat ni, jangan kacau ketika kita sedang bekerja. Tujuan dia buat persembelihan ini untuk itu. Jadi hukumnya adalah syirik kepada Allah. Jatuh syirik kerana minta pertolongan selain daripada Allah, minta perlindungan selain daripada Allah. Wa na'udzubillah. Yang kedua, kenapa kita katakan ianya syirik? Meyakini ada makhluk lain yang lebih berkuasa dan mampu memberi mudarat selain daripada Allah. Tak buat nanti sakit. Dulu pun ada kepercayaan menjamu setiap awal Muharram kena buat kenduri, doa selamat, buat tahlilan katanya. Kalau tak buat kenduri ni nanti tak ada buat makanan menjamu orang ini, nanti ada yang sakit. Nak menjamu pula mesti ada ayamnya, mesti ada pulut kuningnya. Allahu Akbar. Bila buat kenduri 7-8 talam memang bagi orang makan, tapi dia kena standby lagu 1 talam. Dengan dalam talam tersebut ada pulut kuning, ada telur ayam, ada ayam seko, ada kuih muih 7 jenis. Perlu diletakkan di belakang busut jantan, perlu diletakkan di belakang pokok pisang, perlu dilayarkan ke sungai-sungai. Pergi ke sungai, buat seperti bentuk kapal menggunakan pelepah kelapa, dilayarkan ke sungai, disebut sebagai ancak. Habis. Nampak macam okey kerana buat kenduri doa selamat, tetapi di sebaliknya ada satu lagi kepercayaan, iaitu menjamu jin. Kalau tak buat, sakit nanti keluarga ni, akan ada yang sakit, akan ada yang diganggu oleh jin saka dan sebagainya. Ini juga satu perkara daripada tumbal yang perlu dielakkan, kerana ianya syirik kepada Allah. Takut kepada iblis dan syaitan melebihi takutkan Allah, sehingga mengikut petunjuk dan kehendak mereka dengan melakukan upacara tumbal. Sebab takut, tak buat kang sakit, tak buat kang nanti banyaklah aksiden tu berlaku. Bila banyak berlaku aksiden, panggil tok bomo, panggil dukun, sembelih kambing hitam seko kat situ.
La haula wala quwwata illa billah. Benda ini perkara yang dimurkai oleh Allah. Boleh jatuh syirik, merosakkan tauhid, merosakkan akidah. Berhati-hati dalam kita mencari kesembuhan, berhati-hati dalam kita mencari penyelesaian kepada masalah. Jangan sampai kita dilaknat oleh Allah, jangan sampai kita dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, wa na'udzubillah. Sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 173, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain daripada Allah. Tumbal biasanya penyembelihan yang diniatkan untuk makhluk gaib dan disembelih atas nama selain pada Allah, maka hukumnya adalah haram serta syirik akbar yang boleh merosakkan keimanan kepada Allah. Jadi terang lagi jelas bahawa sembelihan korban dengan tujuan untuk jin, perlindungan daripada perkara-perkara yang tidak baik, maka hukumnya adalah syirik. Sebagaimana juga disebut oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, apa beliau menyebutkan, menyembelih untuk selain Allah, iaitu untuk jin atau selainnya seperti para nabi, para malaikat dan berhala-berhala, merupakan syirik besar yang mengeluarkan daripada agama Islam. Fatwa Lajnah Daimah lil Buhuth Al-Ilmiyah walil Fata' tentang akidah yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Abdul Razak Al-Duwaisi. Jadi ulama muktabar ini menyebutkan sembelihan selain daripada Allah, terutama untuk jin, maka hukumnya adalah syirik akbar, syirik besar yang mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Boleh menyebabkan seseorang itu jatuh kafir. Bukan main-main. Sembelih nak buang saka boleh jatuh kafir. Sembelih kerana takutkan kecelakaan. Kenapa buat ni? Nanti jin tu kacau. Kafir. Sebab takut syaitan lebih takutkan Allah. Ini berlaku bukan tahun 80-an, bukan lagi tahun 50-an, abad ke-16, tetapi tahun 2025 masih lagi ada yang buat, masih ada lagi yang percaya dengan perkara-perkara sebegini. Merupakan satu kepercayaan khurafat, amalan-amalan khurafat. Wa na'udzubillah. Okey, yang pertama disyirik kepada Allah. Yang kedua, jika pelaku ini terus melakukannya, ia adalah satu tanda kefasikan, tanda-tanda orang fasik. Dan jika kita lakukan, boleh digelar sebagai orang yang fasik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 121, dan janganlah kamu makan daripada sembelihan binatang-binatang halal yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, kerana sesungguhnya yang sedemikian itu adalah perbuatan fasik, perbuatan dosa. Jadi kalau sembelihan yang dibuat itu tujuan untuk keselamatan dia, untuk elak kena mudarat, untuk elak gantikan nyawa, takut kena serangan sihir, maka ia adalah perbuatan fasik, perbuatan dosa yang perlu dijauhi. Ini Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 121. Yang pertama syirik, yang kedua perbuatan orang fasik, yang ketiga ianya bertentangan dengan konsep tauhid kepada Allah. Kita yakin dan percaya dengan keimanan yang kukuh bahawa perlindungan hanya kepada Allah, bantuan kita datang daripada Allah, keselamatan kita, perlindungan kita daripada Allah, bukan daripada jin. Tetapi tumbal ini adalah bentuk permintaan perlindungan dan bantuan daripada jin, dan jelas ia bertentangan dengan konsep tauhid serta pegangan akidah bahawa Allah lah tempat bergantung dan tempat berlindung. Maka sesiapa yang minta perlindungan dengan jin, minta perlindungan dengan syaitan melalui amalan tumbal ini, maka ia telah bertentangan dengan konsep tauhid kepada Allah.
Yang kita meyakini beriman hanyalah Allah yang Maha Berkuasa. Allah lah yang boleh bagi mudarat. Allah lah yang memberi perlindungan. Allah lah tempat bergantung. Allah lah tempat kita bersandar. Maka kenapa perlu lagi kita meminta tolong dan perlindungan daripada jin serta syaitan. Wa na'udzubillah. Hati-hati, kadang-kadang orang buat kerana terpaksa, sebab takut. Ustaz tu dah cakap kalau tak buat nanti mati. Dan orang kena ni biasanya bila dalam keadaan terdesak, takut, dia akan buat. Sembelih jugalah kambing tu, dagingnya sedekah dekat orang, buat masak, buat kenduri, buat pulut kuning bagi orang sekeliling, tapi niat untuk elak terkena bencana. Wa na'udzubillah. Habis, boleh terbatal amal yang pernah dibuat. Ya, kesannya kalau dah syirik kepada Allah, melakukan perkara yang membatalkan keimanan kepada Allah, habis segala amal soleh yang dibuat. Solatnya tidak lagi diterima, sedekahnya tidak lagi diterima, Quran yang dibaca tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Rugi dunia akhirat. Takut kita dengar ni. Memang perlu dijauhi, sebab masih ada yang buat, masih ada lagi yang percaya. Perubatan Islam tak pernah ajar yang pelik-pelik macam ni. Perlu korbankan, boleh korban. Tanda syukur kepada Allah, alhamdulillah saya dah sembuh. Sebagai tanda syukur kepada Allah, aku nak tumbangkan seekor lembu. Fadal, silakan. Tanda syukur kepada Allah, silakan. Tapi kalau tumbangkan lembu, kambing, kerbau kerana takut kalau tak buat sakit balik, habis. Itu kepercayaan khurafat. Kalau dinazar, lagi jatuh wajib korban tersebut. Korban jadi wajib bila mana bernazar. Aku sembuh ni, lepas kena rawat, alhamdulillah aku sembuh, aku nazar nak korban seekor lembu. Dia wajib buat sembelihan tersebut. Ini yang kita faham dalam agama kita. Bukannya tumbal yang menyesatkan. Sedih kadang-kadang, dahlah rugi duit, keluar 8,000, 9,000 ringgit untuk seekor lembu, kambing 1,000 lebih. Sekarang ni buat korban tersebut, akhirnya rugi duit, rosak daripada sudut akidah. Berhati-hati. Kalau masih ada lagi perawat minta perlu korbankan ayam, perlu korbankan kambing, lembu, siap tawaf sekeliling rumah, ini semua perbuatan khurafat, perbuatan orang-orang yang fasik yang perlu dijauhi. Sebab kita duduk dalam lapangan akan temui benda ni. Datang, Ustaz, saya pernah buat Ustaz, ada seorang perawat minta sembelih seekor kambing, ada perawat minta sembelih seekor lembu untuk gantikan perjanjian ni. Kenapa kena buat ke Ustaz? La haula wala quwata illa billah. Istighfar banyak-banyak. Perkara ini syirik kepada Allah. Amalan tersebut amalan khurafat, tinggalkan, tak perlu. Jangan buat. Boleh sembuh ke kalau tak buat? Sembuh. Tak buat sembuh, tak sembuh dengan izin Allah. Sebab sembuh ini datang daripada Allah. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, maka Allah lah yang sembuhkan. Tapi sekiranya kita buat, jaminan sembuh itu ada tak? Jaminan keselamatan itu ada tak? Tidak akan sembuh sama sekali. Tidak akan selamat selama sekali. Ini jaminan daripada Nabi SAW. Sebagaimana daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam naj'al shifaakum fimma harrama 'alaikum." Sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyembuhan, kesembuhan kepada sesuatu yang diharamkan kepada kamu. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis riwayat Bahaki yang dinilaikan sahih oleh Ibnu Hibban, hadis riwayat Imam Ahmad yang dinilaikan sahih oleh As-Suyuti. Jadi Nabi jamin tidak akan sembuh di atas perkara yang diharamkan kepada kamu. Tumbal adalah perkara yang diharamkan, maka jaminan Nabi tidak akan mendapat kesembuhan.
berhati-hati. Mungkin sembuh sebulan dua, tunggu, masalah besar akan lebih datang dan akan lebih ditimpakan kepada mereka yang melakukannya. Jangan sesekali kita bersekongkol dengan mereka yang mensyirikkan Allah. Kalau dia minta kita buat, kita tolak bulat-bulat, minta maaf, saya tak nak buat benda ini, benda syirik. Tak apalah, saya cari perawat lain. Tak apalah, saya redha dengan ujian Allah. Tak apalah, saya sakit sikit, tak apa. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Allah akan naikkan darjat kita dengan ujian yang diberi. Tak apa, saya tak nak buat korban tersebut. Bagus kalau macam tu. Pertahankan akidah, pertahankan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak apa sakit sedikit, moga-moga Allah gantikan dengan kebaikan di dunia dan akhirat, insya-Allah. Dan seterusnya, amalan tersebut adalah amalan yang sia-sia, sebagaimana yang disebutkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun." Sesiapa yang mengadakan pembaharuan dalam urusan kami, iaitu urusan agama, yang bukan berasal darinya, maka ianya tertolak. Hadis riwayat Muslim. Dan Nabi kata apa? Sesuatu perkara yang baru tentang agama, maka ianya tertolak jika ianya tiada dalil daripada Al-Quran dan hadis. Tak ada nas daripada Al-Quran. Tumbal ini korban untuk selain daripada Allah. Tak ada nas yang suruh buat. Tak ada dalil daripada Al-Quran, tak ada dalil daripada hadis, maka ianya tertolak. Maka perbuatan tersebut adalah sia-sia. Kan rugi. Kita dah sebut awal-awal tadi, rugi dunia dan akhirat. Jadi jangan terlibat dengan perbuatan tumbal ini. Kesimpulannya, tumbal adalah amalan khurafat dan syirik besar sekiranya sembelihan tersebut diniatkan kerana makhluk selain daripada Allah. Syirik yang pertama, amalan tersebut amalan khurafat, kepercayaan khurafat yang mengundang syirik kepada Allah. Yang kedua, pengamal serta mereka yang melakukannya ke atas amalan ini boleh menyebabkan amalan seseorang itu terhapus dan perlakunya boleh terkeluar daripada Islam. Segala amalannya terhapus, sedekahnya, hajinya, hajahnya, umrahnya, solatnya, maka akan terhapus kerana amalan tumbal ini. Wa na'udzubillah. Sayangnya lah, umur 60 lebih tapi percaya lagi dengan benda-benda khurafat sebegini. Habis amalan soleh yang pernah dia buat. Yang ketiga, kewajipan menjaga akidah dan iman yang dalam ikhtiar mencari kesembuhan adalah perkara yang perlu dijaga. Jangan sampai menggadaikan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita diuji dengan seberat-berat ujian sekalipun, jagalah iman kita kepada Allah, jaga akidah kita kepada Allah. Jangan sampai kita sanggup melakukan syirik kepada Allah. Salah satunya tumbal ini perlu dijauhkan demi menjaga akidah. Benarlah apa yang disebut oleh Syekh Abu Bara Usama Al-Ma'ani. Apa beliau sebutkan, perubatan dan pengubatan Islam ini merupakan sebahagian daripada akidah. Berpegang teguhlah dengan akidah yang kukuh, sentiasa berada di jalan Al-Quran dan As-Sunnah, supaya tidak melakukan syirik kepada Allah. Tumbal ini memang kita boleh lihat daripada perspektif perubatan Islam. Nak sihat, nak pergi berubat, jumpanya ustaz pula ajar yang bukan-bukan. Berhati-hati. Ada lagi satu pengorbanan yang jauh, yang lebih bahaya daripada ini. Ada. Kadang-kadang kita tak perasan. Apakah pengorbanan itu? Tumbal, pengorbanan binatang, pengorbanan nyawa. Ada lagi teruk yang pernah kita dengar dan berlaku dalam masyarakat kita. Untuk kesembuhan, demi kesembuhan,
demi menyelesaikan masalah kehidupan. Ada seseorang ini sanggup mengorbankan maruah isteri, anak perempuan, saudara-saudara perempuannya kepada perawat-perawat yang tidak syar'i. Contoh, bagi berubat pesakit dan perawat hanya yang duduk dalam bilik. Waris suami, abang, kakak, adik tunggu dekat luar. Hanya saya dan pesakit ada dalam bilik. Ketika itu pesakit sedang kerasukan teruk, menjerit-jerit. Masa itu perawat ambil kesempatan meraba, mencabul, merogol hingga menggadaikan maruah isteri dan anak-anak perempuan. Wa na'udzubillah. Benda ini berlaku tak? Berlaku. Perawat skema ini mengambil kesempatan ke atas pesakit perempuan yang bukan mahram, pesakitnya bukan mahram, tak jaga ikhtilat. Ini korban. Korban apa? Korbankan maruah demi kesembuhan. Percaya kepada perawat-perawat sebegini, katanya ustaz, akhirnya terkorban daripada sudut maruah. Ambil kesempatan berdua-duaan dalam bilik perawat, tengah-tengah malam mesej pesakit yang bukan mahram. Sepatutnya tanyalah warisnya macam mana rawatan tadi. Tanya waris tu biar yang mahram, lelakinya ke, abangnya ke, adiknya ke, yang lelaki, suami dia ke. Jangan tanya direct kepada pesakit yang bukan mahram. Pukul 2 pagi pula tu, tadi macam mana rawatan, okey ke? Alhamdulillah ustaz, tadi ustaz rawat saya lega betul ustaz rawat. Jalan terbuka dah tu. Pesakit perempuan ni kalau dengar perawat baik, suka ambil berat, mudah jatuh hati. Bila dah jatuh hati, syaitan akan masuk ruang ini, boleh menyebabkan perkara lebih besar berlaku. Kes penceraian pernah kita dapat disebabkan oleh perawat. Pesakit jatuh hati dengan perawat, akhirnya minta cerai dengan suami sebab nak berkahwin dengan perawat. Wa na'udzubillah. Ini korban tak? Korban. Korbankan maruah namanya. Ini bukan tumbal, kan saya sebutkan, macam mencarut pula. Tak boleh sebut ni, bahaya sebut. Bukan tumbal. Ini pengorbanan yang melibatkan bahaya daripada sudut keselamatan akidah, bahaya daripada sudut keselamatan diri, boleh menyebabkan isu-isu jenayah. Sebab tu kena berhati-hati dalam kita mencari kesembuhan. Kadang-kadang yalah dah terdesak kan, kawan pula bagi recommend pula orang ni, sekali datang orang ni ambil kesempatan pula. Berlaku tak? Berlaku. Mula-mula ruqyahnya elok, pegang kepala, dia pegang bacakan ayat ruqyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dah azan. Kita balik dulu untuk azan isyak.
Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-murabba hazil wa adid tamma salatu wa qa'id ma'ati sayyidina Muhammadur Rasulullah. Bismillah. InsyaAllah sambung 2 minit lagi. Jadi antara pengorbanan yang agak saya rasakan perlu kita berjaga-jaga, jangan sampai kita mengorbankan maruah kita, maruah isteri kita, maruah anak-anak dara kita, anak perempuan kita, saudara-saudara muslimat kita demi mencari kesembuhan. Ya, ada kes sampai kita sebutkan tadi, ya, tengah diruqyah, elok diruqyah, mula-mula elok ruqyah, dengar bacaan cantik, tapi dia kata, kenapa ustaz ni baca makin dekat, dengar suara tu makin dekat telinga dia. Dia kata sebelum ruqyah tutup mata. Saya tutup mata, dia tutuplah mata dia. Yang ni pun silap, pergi datang sorang-sorang. Dia pergi datang sorang-sorang, berubat dengan peruqyah ni, and then perawat ni pun ambil jugalah. Dia kata datang jauh apa semua, tak apalah, dibuat juga. Bila mana dah berdua-duaan dengan bukan mahram ni, jadi yang ketiganya syaitan, kalah dia. Apa berlaku pada pesakit ni? Ruqyahkan, okey, tak ada masalah, pegang kepala elok, tapi dia kata makin lama bacaan tu makin dekat dengan telinga dia, makin lama makin dekat. Dia tak buka lah mata, dia pun tak tahulah jarak antara perawat dengan dia tu dah rapat macam mana, tapi dia tahu suara ustaz ni semakin dekat. Akhirnya apa yang berlaku, ustaz yang sedang meruqyah pesakit ni pergi cium dahi perempuan ni, pergi cium dahi pesakit ni. Sebab tak tahu, bukan tak tahu, sebab syaitan tak boleh kawal. Akhirnya dia pergilah cium dahi perempuan ni. La ilaha illallah. Berhati-hati, ini bukan cerita dongeng, ini benar-benar berlaku. Sampai dia trauma nak pergi berubat. Cakap jangan, kau nak pergi berubat ada waris, jangan pergi sorang-sorang. Lelaki ke perempuan ke, jangan pergi sorang, bawa kawan. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku ketika rawatan tersebut. Berlaku kes macam ni susah, nak report pun tak ada bukti, tapi dia kena dicium dari ustaz, saya dia trauma nak pergi berubat. Ini berlaku. Berhati-hati, ya. Tu pengajaran ibrah daripada kisah hari ini. InsyaAllah moga-moga dapat dijadikan sebagai panduan, dijadikan sebagai iktibar. Berkorbanlah kerana Allah, tauhid kerana Allah, ikhlas kepada Allah, bukan kerana jin, syaitan, makhluk halus, takut mudarat. Ya, moga-moga kita semua dalam perlindungan Allah, penjagaan Allah, sentiasa diberikan, ya, rahmat daripada Allah. Jauhilah perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah,
InsyaAllah wallahu a'lam, moga-moga ianya dapat dijadikan iktibar. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'as innal insana lafi hus illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.